Ni breakfast pagi ni ada squid, ada okra, ada salmon, ada mackerel, ada dua benda alah segitiga ni. Onigiri. Telur dengan seaweed. Ke hotel ni ada live station untuk onigiri. Onigiri ni macam nasi kepal Jepun. Selalunya bentuk dia segitiga, diletakkan inti seperti rumpai laut manis, salmon panggang ataupun tuna mayo sebelum dibalut dengan rumpai laut. Dekat Malaysia pun ada banyak versi ikut tekak kita. Ada yang letak sambal, ayam masak merah pun ada. Lepas breakfast, kami gerak ke Disneyland dan Disney Sea menaiki train. Senang je laluan dia bermula dari Shinagawa ke Tokyo Station, kemudian tukar train ke Maihama Station. Perjalanan lebih kurang 35 minit dan kos dia 320 yen, lebih kurang RM10. Sampai di Maihama, kalau nak ke Disneyland boleh terus jalan kaki, kalau nak ke Disney Sea kena naik train Disney yang comel. Kita akan naik train ni macam Disneyland punya Mickey Mouse. Tiket monorail Disney ini ialah 300 yen sekali naik. Dari Maihama Station, monorail ini bergerak satu arah saja, singgah dulu di kawasan hotel tepi lagoon, lepas tu terus ke Disney Sea. Laluan dia dalam bentuk loop, jadi memang senang nak ikut. Tingkat dia berbentuk Mickey, vibe pun dah rasa dalam dunia Disney. Ni ialah Walt Disney. Saya sekarang berada di Disney Sea, Tokyo. Spend hari ni satu hari suntuk kat sini, harga tiket masuk dia 8,900 yen bersamaan dengan tak apa 300. One Vacation Senang Berhad Selamat Bercuti.com ada 3 pelepasan berbeza ke Tokyo, Osaka dan gabungan Tokyo, Osaka. Hubungi kami di talian 011-1111-2884 atau email insentif@selamatbercuti.com atau tours@selamatbercuti.com. Ada Goofy kat sini. Hai Goofy. Plan asal nak masuk Disneyland, tapi aku perasan yang aku dah masuk Disneyland kat Paris, so kita tukar masuk Disney Sea. Tempat dia besar, kena jalan kaki jauh, tapi aku enjoy bawah matahari, kita berjemur sambil pakai tanduk ni. Tu tempat lain, kat sini pun tempat lain. Kita pusing-pusing. Tokyo Disney Sea adalah satu-satunya Disney Sea yang ada kat dunia ini. Lokasinya dekat saja dengan Tokyo di kawasan Urayasu, Chiba. Disney Sea ni ada 8 kawasan utama yang dipanggil port. Setiap satu ada tema tersendiri diambil daripada filem-filem popular. Antaranya adalah Mermaid Lagoon daripada The Little Mermaid, Arabian Coast daripada Aladdin dan juga Sinbad, Lost River Delta daripada Indiana Jones dan juga America Waterfront untuk Toy Story dan Tower of Terror. Dan yang paling baru ialah Fantasy Spring, ada Frozen dan juga Peter Pan. Setiap port kat Disney sini ada restoran dan kafe masing-masing. Nak makan seafood pun ada, nak vegan food pun ada. Pendek kata, apa jua jenis diet korang, confirm ada pilihan. Memang Disney sini sangat mesra pelawat termasuk bab makan. Nak enjoy makan sambil layan view cantik, memang terbaiklah tempat ini. Kat sini dia jual air mineral sejuk. Setiap kali orang beli, dia akan lap dulu botol sebelum bagi kat pembeli. Kalau dia orang nak masuk restoran, dia akan atur stroller kat luar ni dan tak ada orang kacau pun. Ni dia buat macam dock station, lepas tu situ ada kapal. Lepas tu dock kat sini, itu rumah pelik kat atas tu. Kita beratur beli air kat sini 250 yen, air coke. Aku beli air ni, air teh. Caffeine free. Sini dia buat macam Venice. Dengan ada gondola. Lebih besar lah gondola dia. Compare dengan Venice, boleh 7 orang saja, yang ni banyak. Lepas tu ada jabatan Vialto tu. Cantik, pandai dia buat. Ada juga live show mengenai Peter Pan dan juga Wendy Darling. Yang kucing ni ada 3 ekor, tak tahu daripada cerita mana. Ni rumah hantu. Muzik dia pun takut. Askar hijau ni dalam cerita Toy Story dan dia ada dunia Toy Story kat sini. Ramainya orang. Dari segi pengalaman pula, Disney sini bukan sahaja cantik, tapi storytelling dia memang padu. Ride dia immersive, detail taman dia power dan makanan dia pun menarik. Tak hairanlah orang cakap taman tema ni terbaik kat Jepun. Berbeza dengan Disneyland yang perik dia di atas jalan, perik di Disney Sea ini berlaku di atas air. Kapal-kapal besar akan buat show sambil pusing dan atraksi utama di park ini. Kalau korang plan datang ke Jepun, Disney Sea wajib masuk dalam list. One Vacation Senang Berhad Selamat Bercuti.com ada 3 pelepasan berbeza ke Tokyo, Osaka dan gabungan Tokyo, Osaka.
Hubungi kami di talian 011-1111-2884 atau email insentif@selamatbercuti.com atau tours@selamatbercuti.com. Selamatbercuti.com